Koleksi kisah tauladan haiwan pada kali ini membawa kepada cerita bertajuk Burung Hantu yang Takut Gelap. Di sebuah hutan tebal, tinggal seekor burung hantu bernama Luna. Luna unik kerana dia takut akan kegelapan walaupun burung hantu biasanya aktif pada waktu malam. Luna selalu duduk di sarangnya apabila matahari terbenam. Saya takut keluar. Gelap itu menakutkan. Bisik Luna pada dirinya sendiri. Kawan-kawannya seperti rusa, tupai dan kelawar sering mengajaknya keluar. Luna, malam itu cantik. Bintang bersinar terang, kata kelawar. Tapi Luna tetap menolak. Suatu malam, Luna mendengar bunyi aneh di luar. Apa itu? Fikirnya. Walaupun takut, dia mengintai dari sarangnya dan melihat seekor anak kancil terperangkap dengan rumput berduri. Anak kancil menangis. "Tolong saya! Saya tidak dapat berjalan." Luna berasa kasihan, tetapi dia takut gelap. "Bagaimana saya boleh membantu jika saya takut keluar?" Luna mengumpul keberanian. "Saya mesti membantu anak kancil. Saya tak boleh biarkan dia begitu," fikir Luna. Dengan hati-hati, dia terbang keluar untuk pertama kali pada waktu malam. Di bawah sinar bulan, Luna menyedari kegelapan tidaklah menakutkan. "Oh, bintang dan bulan sangat indah," kata Luna sambil terbang menuju ke arah anak kancil. Luna menggunakan paruhnya untuk mencabut ranting berduri yang menghalang anak kancil. "Jangan risau, saya akan selamatkan awak," kata Luna dengan yakin. Setelah bebas, anak kancil mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Luna. Saya tak tahu apa yang akan berlaku jika awak tak datang," kata anak kancil. Luna tersenyum. "Saya belajar sesuatu malam ini. Gelap bukanlah musuh, tetapi kawan jika kita berani menghadapinya," kata Luna. Keesokan harinya, Luna bercerita kepada rakan-rakannya tentang pengalamannya. "Malam tidak lagi menakutkan. Saya malah suka melihat bintang," kata Luna dengan gembira. Kawan-kawannya memuji keberanian Luna. "Awak telah membantu anak kancil dan mengatasi ketakutan awak sendiri. Itu sangat hebat," kata kucing. Malam berikutnya, Luna terbang keluar dengan kawan-kawannya. Mereka menjelajah hutan, menikmati keindahan malam dan berseronok bersama. Luna menjadi burung hantu yang lebih berani. Dia tidak lagi takut akan kegelapan. Sebaliknya, dia membantu kawan-kawannya memahami bahawa menghadapi ketakutan boleh membuka peluang baharu. Kisah ini mengajar kita bahawa ketakutan boleh diatasi dengan keberanian. Kadangkala, berani melangkah keluar dari zon selesa membawa pengalaman yang indah dan bermakna. Pengajaran daripada kisah ini ialah ketakutan boleh diatasi dengan keberanian. Apabila kita berani menghadapi ketakutan, kita boleh menemui keindahan dan pengalaman baru. Selain itu, membantu orang lain walaupun dalam keadaan sukar membawa kepuasan hati dan meningkatkan keyakinan diri. Dapatkan buku koleksi 10 kisah tauladan haiwan sekarang. Scan QR Code untuk tempahan.